kenalkan. Dan ada lagi lah beberapa kesalahan-kesalahan lain. Okay. Dan operasi penguatkuasaan ini dilaksanakan secara berterusan. Ini adalah untuk memastikan keselamatan dan ketenteraman awam negara kita terpelihara. Dan sebenarnya operasi ini adalah hasil daripada aduan yang diterima oleh kami. Hasil daripada aduan itu dalam tempoh seminggu risikan telah dibuat dan malam ini merupakan masa yang optimum untuk dilaksanakan operasi. Dan ini membuktikan bahawa setiap aduan yang diterima oleh pasukan imigresen ini, kami amat menghargainya dan kami akan membuat siasatan lanjut untuk tindakan seterusnya. Dan di dalam operasi pada malam ini juga, kita ada menemui pot penyalahgunaan dadah di salah satu bilik ataupun satu apartmen yang mana 3 telah pun kami tahan